Ya. Terima kasih, Peraturan Betul berapa? Speaker. Berkenaan dengan kenyataan dikeluarkan Peraturan oleh berapa? Peraturan berapa? Peraturan 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Jadi di sini Datuk Speaker, saya ingin merujuk kinapatangan ke jawatankuasa hak dan kebebasan kerana beliau menyelewengkan Dewan, mengelirukan Dewan dan menuduh yang seks bloggers itu adalah ditaja oleh DAP. Ya. Ya, seperti. Betul, ini serius. Seperti. Ini serius. Seperti Ya. Tak ada kena-mengena dengan DAP. Ya, seperti. Tiba-tiba kami diseret masuk. Ya. Kerana dia memang masuk TV. Dia memburukkan nama DAP dalam berita. RTM, TV3 dan sebagainya. Seperti. Ya, sila duduk, sila duduk. Ya, seperti, sila duduk, sila duduk. Sila duduk. Ini Yang Mohd Seperti, Yang Mohd kena batangan dan pagi tadi saya dah buat ruling. Saya kata dah selesai masalah ini. Saya ingat dianggap selesai dah. Sebab Bandar Kuching pun telah bersetuju. Sila. Bandar Kuching dia minta tarik balik. Dia ada tuduh juga kena batangan. Dan sama-sama duduk dan tanda setuju. Saya anggap isu ni selesai. Jadi Tuan Pertua, seperti ya, Ya. saya sebetulnya, kalau dia tengok statement saya, berkemungkinan. Kalau tidak ada kemungkinannya, tidak ada lah. Itu saja, apa masalahnya? Ini Sab mengelirukan ini Dewan sangka- dan sangka memburukkan jahat. nama baik Ya, parti. Ini ya, sah-sah pas jahat. pula ikut apa pasal? Penjelasannya Pas makin terlibat jeli kita ini. bagi. Niat Terlibat ini. itulah mengelirukan. Terlibat sama ini. Ha? Ada kemungkinan dua orang bawa pun terlibat. Kita membela yang hak, jangan main-main dalam Astagfirullahaladzim. itu saja. ni Yang Mohd, sila duduk, sila duduk. Sila duduk, sila duduk. Yang Mohd. Ni semua Yang Mohd. Yang Mohd. Ya. Ya. Satu. Sudahlah Yang Mohd. Ya, Jolutung. Kena batangan sudah. Sebutir sudah. Sila Yang Mohd Menteri. Sila. Yang Mohd Menteri sila. Tuan Speaker. Ya. Ini terlibat juga. Oh, kesian. Saya kata, Sudahlah. Saya dapat keputusan. Sila. Yang Mohd Menteri sila. Yang lain duduk. Sepang, Batu, Seputir duduk. Ya. Dan saya tidak menganggap itu mengelirukan Dewan. Okey, bawah 36-12.